الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abang Seram Channel. Abang doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni Abang nak cerita kisah seram Jalan Felda Aring. Jalan Felda Aring ni banyak juga kita dengar cerita-cerita seram berkaitan dengan jalan tersebut lah. Ini kejadian yang berlaku di awal cerita pukul 5.30 petang. Azhar dan Faiz, dua sahabat sejak zaman kolej lagi, bertolak daripada Gua Musang dalam misi ringkas. Misi dia orang berdua ni nak memancing di Tasik Kenyir. Jadi mereka berdua ni, Azhar dengan Faiz ni, bertolak pukul 5.30 petang daripada bandar Gua Musang ke Tasik Kenyir. Perjalanan mereka lalu adalah laluan Felda Aring. Ini laluan yang paling dekat lah kalau nak pergi ke Terengganu. Walaupun jalan tersebut terkenal sebagai jalan sunyi, tiada lampu jalan dan jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai selepas waktu senja, tapi mereka berdua ni lebih memilih jalan tersebut untuk ke destinasi tempat memancing. Faiz ni dia pandu kereta dia lah. Dia kata dia pandu kereta Hilux lama, berdebu dah. Kereta ni jarang cuci, tapi enjin kereta tersebut masih gagah walaupun berusia dah lebih daripada 10 tahun. Azhar duduk di sebelah beliau, sibuk masa ni. Azhar duduk putar playlist lagu-lagu lama. Lagu-lagu yang dipilih oleh Azhar adalah lagu Search dan Ekspedisi. Matahari masa ni sudah rendah, maknanya dia matahari ni dah turun lah, dah petang dah. Bila matahari sudah mula rendah, langit mula menampakkan warna jingga. Jalan Felda Aring mula memperlihatkan karakter asalnya yang sepi, dikelilingi oleh hutan dan semakin lama semakin berkabus. Pada pukul 7 malam, kabut tebal turun perlahan-lahan daripada arah bukit. Lampu kereta tak banyak membantu. Jalan makin lama makin sunyi, hanya bunyi enjin dan bunyi muzik yang perlahan temani mereka berdua meredah jalan Felda Aring. Tiba-tiba di satu selekoh kecil, seekor harimau belang yang sebesar anak lembu berdiri di tepi jalan dengan keadaan tenang. Faiz pada masa ini brek dia punya kereta ni, brek mengejut kerana terkejut. Padahal harimau ni dia tak lintas jalan pun, dia ada tepi jalan, mungkin nak masuk sedikit ke arah lain putih ni lah. Jadi pemandu ni dia terkejut, dia brek keretanya menyebabkan bunyi seretan tayar di jalan raya. Kedua-dua mereka ni berdebar-debar dan terdiam, tak tahu nak cakap apa. Dan semasa ini harimau tersebut terkejut dan lari masuk ke dalam hutan tanpa memandang ke arah mereka berdua. Dua-dua sahabat ni dia sempat tengok mata harimau ni bersinar terkena pantulan lampu kereta. Harimau ni kalau dalam hutan ke ataupun kat mana-mana ni, mata dia agak bersinar lah. Kalau kena suluhan lampu tu boleh nampak. Kadang-kadang orang kata ni mata dia ni kalau terkena lampu ni color orange. Nampak color orange. Bila dua-dua ni mengalami peristiwa ni, masing-masing terkejut ni, tak ada gurauan dah. Tadi dalam kereta tadi tengah-tengah duduk memandu, duduk menghayati kiri kanan jalan, suasana
malam ni ada juga gurau senda. Tapi bila dah jadi peristiwa ni, terkejut dengan rimau ni, masing-masing tak cakap apa, masing-masing orang panggil dah terkejut. Masing-masing terkejut, saling berpandangan sesama sendirilah. Tapi Azhar ni dia sempat pesan pada sahabat dia ni lah. Dia kata kita jangan berhenti, terus dia jalan. Dia tak bagi sahabat dia ni berhenti tepi jalan lah. Dia suruh terus je jalan. Okey, pukul 7.45 malam, mereka sudah jauh masuk ke dalam kawasan pedalaman Felda Aring. Tiada isyarat telefon, tiada rumah, yang ada hanyalah hutan, tanah merah dan kabus yang semakin padat. Abang tak tahu dia lalu ikut mana ni sampai ada tanah merah. Azhar perasan sesuatu yang pelik. Jalanan terasa seperti tidak habis. Papan tanda yang sama muncul 2 kali. Faiz menolak, katanya mungkin hanya serupa tempat tadi kot. Faiz ni dia cuba husnuzon lah, walaupun mereka berdua ni perasan yang tempat mereka lalu ni macam sama, signboard pun signboard yang sama, tapi Faiz ni dia cuba husnuzon. Dia kata tak ada apalah, mungkin saja-saja kot laluan ni sama dengan tadi. Dia kata gitulah. Tapi Azhar tetap yakin mereka sudah pusing ke tempat yang sama selama 2 kali. Mereka berdua terus terdiam. Setengah jam selepas itu, pada pukul 8 malam, tiba-tiba tengah memandu ni, enjin kereta mereka mati. Lampu padam secara serentak, steering terasa berat, semua sistem elektronik hilang. Faiz cuba hidupkan enjin semula, tiada respon. Dia buka switch tapi tak ada respon. Kereta ni macam dah tak ada power lah. Azhar cuba buka lampu telefon, tapi dia pelik, telefon dia dah habis bateri. Telefon Faiz pun sama, sunyi mutlak. Hanya terdengar bunyi cengkerik saja dan desiran perlahan seperti ada orang berjalan di atas daun-daun kering yang berada di kiri kanan kereta mereka berdua. Daripada kabus tebal yang menelan pandangan mereka, samar-samar muncul siluet seorang berdiri di tengah-tengah jalan. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya tegak, tidak bergerak. Bayangan itu seperti kaku sahaja berada samar-samar di hadapan mereka. Masing-masing terkejut dan seram pada masa ini bila melihat bayang-bayang tersebut. Tapi Faiz pada masa ini dia menjerit, memanggil, "Oi, siapa tu?" Bila Faiz panggil, "Oi, siapa tu?" tiada pun sahutan daripada lembaga yang mereka nampak. Berani juga Faiz ni. Tiba-tiba dia nampak lembaga tengah-tengah hutan tepi jalan yang sunyi ni. Dia boleh pula panggil, "Oi, oi, oi, siapa tu?" Tapi tiada sahutan. Mereka berdua kunci pintu kereta dan duduk diam dalam gelap masing-masing. Rasa takut pula. Masa ni Faiz pun rasa takut. Dia kunci pintu kereta. Bila kereta ni enjin mati, tadi tengah berjalan tiba-tiba enjin mati, semua elektrik ni macam dah tak berfungsi dah. Dengan switch kereta ataupun dengan lock kereta ni terangkat naik ke atas. Masa ni mereka takut, mereka tekan lock tu supaya kereta ni terkunci. Perlahan-lahan lembaga ataupun bayangan itu berjalan mengelilingi kereta. Langkahnya perlahan, seolah-olah mengintai daripada luar. Dan masa ni mereka berdua ni rasa takut dan berdebar-debar di dalam hati. 8.15 malam, kabus makin lama makin tebal. Lembaga tadi telah tiada. Tingkap kereta mula dipenuhi dengan uap sejuk daripada luar. Kelihatan bekas tapak tangan muncul daripada luar tingkap ataupun cermin kereta, satu demi satu, seakan-akan menyentuh permukaan cermin. Makna dia
mereka ni nampak ada kesan tapak tangan lah di cermin kereta sebab kabus ni kan. Tapak tangan itu panjang, kurus, kehitaman, ada kuku seperti runcing. Mereka berdua hanya mampu duduk kaku, tidak berani bersuara. Azhar cuba hidupkan kembali kereta. Alhamdulillah, enjin kereta tiba-tiba hidup dan lampu lampu hadapan tersebut menyala. Lampu kereta menyala pantas dan dalam keadaan pancaran cahaya itu kelihatan jelas di hadapan kenderaan mereka ini berderet tubuh-tubuh sedang berdiri seperti berbaris di dalam kabus di hadapan kereta mereka. Tubuh ini tidak bergerak, tapi tubuh tersebut bukanlah seperti manusia normal, tidak sempurna. Ada yang bengkok, ada yang kepalanya terbalik, ada yang tiada muka, ada yang biji matanya tersembul. Faiz masa ini terus menekan pedal minyak sekuat-kuat hatinya. Kereta meluncur laju menembus kabus dan makhluk-makhluk itu, tapi seperti mereka ini menembusi asap sahaja, tiada hentaman, tiada kesan dan tiada bunyi, dan makhluk itu hilang begitu saja. Maksudnya bila enjin hidup, lampu dibuka ni, di hadapan mereka ni nampak makhluk-makhluk tengah berbaris lah. Ui, seram juga. Jadi masa ni Faiz ni dia terkejut nak cepat tinggalkan tempat tersebut. Dia langgar je makhluk depan dia, tapi yang dia langgar ni dia rasa macam langgar angin, langgar kabus saja, dan tiada panggil bentuk fizikal yang dia rasa dia langgar lah. Pukul 8.30 malam. Setelah memecut membabi buta selama 15 minit, Faiz berhenti di satu simpang yang bertanda arah ke Tasik Kenyir. Kawasan itu cerah sedikit, angin mula bertiup, kabus mula surut. Mereka turun periksa kereta, semuanya berfungsi seperti biasa. Cuma pada cermin belakang terukir cap tangan besar daripada dalam, seolah-olah dicakar daripada luar kereta. Azhar terdiam memandang langit yang kini mula menampakkan bintang-bintang. Hutan kembali normal, tapi hati mereka tahu jalan yang mereka lalu tadi bukanlah jalan biasa-biasa. Okey, cerita bersambung pada pukul 10 malam. Lokasi pada pukul 10 malam ni di tepi Tasik Kenyir. Jadi mereka ni selamat sampai di Tasik Kenyir lah. Azhar dan Faiz tiba juga akhirnya. Jalan sunyi dan insiden enjin kereta mati sebentar tadi masih segar dalam kepala mereka berdua. Tapi demi tak mahu rugikan perjalanan, mereka nekat untuk teruskan rancangan memancing. Mereka dirikan kemah kecil untuk 2 orang yang tidak jauh daripada gigi air. Pasang unggun api, keluarkan jorang dan mula memancing di dalam gelap. Kira mereka berdua ni hati kental jugalah. Rasanya kalau orang lain ni mungkin pergi check in kat hotel lah, tidur kat hotel lah, esok pagi baru sambung mancing kan. Tapi mereka berdua ni kental pergi juga memancing dalam gelap ni. Tasik Kenyir pada waktu itu airnya tenang, hanya langit sahaja yang kelam. Bunyi air beralun perlahan-lahan dan bunyi cengkerik berlagu memecah kesunyian malam. Pukul 11.30 malam, Azhar lempar mata kail, duduk bersila di atas tikar. Faiz pula duduk dengan senyap, matanya sekali-sekala melilau ke tengah-tengah tasik. Ada riak-riak air kecil. Kadang-kadang seperti ada sesuatu yang muncul, tapi terlalu cepat benda tersebut tenggelam. Uish, seram pula. Mereka tak banyak berbual, suasana terlalu sunyi untuk bergurau. Faiz pada masa ini mula rasa seram sejuk. Dia kata dia rasa macam ada orang perhatikannya. Bila didengar oleh Azhar, Azhar buat isyarat suruh diam dengan suara ataupun dengan muka yang berkerut supaya si Faiz ni tidak sebut ataupun tidak berkata apa-apa. Dia tahu Ian Faiz ni rasa apa yang dia rasa. Mana dia Azhar ni dia rasa
macam Faiz rasa macam ada orang perhatikan, tapi dia tak nak bagi tahu Faiz lah. Mungkin dia marah pada Faiz juga, sebab Faiz ni nak cakap macam-macam di tengah-tengah hutan ni. Dia tak nak orang panggil pisang berbuah 2 kali macam peristiwa tadilah. Azhar berpaling ke arah pokok besar yang tidak jauh daripada kemah, dan masa ni beliau nampak ada lampu kecil berkelip perlahan-lahan macam lampu api pelita yang sedang terapung perlahan-lahan di kiri dan kanan mereka. Masalahnya, tak ada sesiapa yang lain di kawasan tersebut. Faiz bangun cuba suluh lampu ke arah itu, lampu hilang. Masa ni Azhar marah kepada Faiz, suruh Faiz duduk dan jangan buat apa-apa. Jam 12.10 tengah malam, mereka berdua masuk ke dalam kemah kerana angin tiba-tiba bertiup dengan kuat. Unggun api yang mereka pasang telah padam. Suasana berubah daripada yang tadi tenang menjadi suram. Di luar kemah, bunyi tapak kaki berlari laju mengelilingi kemah. Kemudian bunyi tapak tangan menggosok kain kemah daripada luar, seperti ada tangan-tangan sedang meraba-raba mencari-cari celah untuk masuk ke dalam kemah. Azhar dan Faiz hanya duduk diam, tidak bercakap. Degupan jantung bagai nak meletup. Kemudian daripada luar kemah, satu suara serak berbisik, "Mana yang seorang lagi?" Mereka terkejut, tak berani keluar. Mana dia tiba-tiba ada suara daripada luar tanya mana seorang lagi kan. Mereka berdua terkejut, tak berani hendak keluar. Beberapa minit suara tersebut senyap. Kemudian zip kemah mula terbuka dengan sendirinya perlahan-lahan. Faiz sambar parang kecil yang ada di sebelahnya, tapi bila kemah terbuka, tiada siapa-siapa pun di luar sana. Huish, seram juga ya. Tiba-tiba pula zip kemah boleh terbuka. Jam 12.45 pagi. Mereka berdua keluar perlahan-lahan. Tepi tasik sunyi semula. Cuma air tenang dan langit masih lagi gelap seperti mahu hujan. Tapi di pasir tepi air ada jejak kaki yang basah yang datang daripada tengah tasik menuju ke kemah mereka. Kesan itu panjang seperti seretan dan basah seolah-olah baru. Dia tengok macam ada benda keluar daripada tasik ni berjalan ke arah mereka lah. Nampak tapak kaki tu. Azhar ikut jejak kaki itu dengan lampu suluh, dan jejak itu berakhir tepat di tempat duduk mereka memancing awal tadi. Terdapat kesan benda bulat dan kesan benda licin di atas tikar macam berlendir. Azhar undur, tarik tangan Faiz untuk masuk semula ke dalam kemah. Malam itu mereka tidak tidur, hanya duduk diam membisu menanti waktu pagi. Mereka pun tak berani nak tidur ni. 6.30 pagi, matahari mula naik. Mereka berdua keluar perlahan-lahan daripada dalam kemah. Angin telah berhenti pada waktu ini. Tasik dah cerah dan nampak hutan-hutan dan kabus di sekeliling mereka. Tapi Faiz perasan sesuatu yang pelik. Semua peralatan memancing mereka telah hilang. Joran, baldi umpan, tikar lenyap, hanya tinggal beg baju sahaja. Tiada kesan kecurian, tiada tapak kaki lain, seolah-olah benda itu dihilangkan, bukan dicuri. Azhar berjalan ke tepi tasik dan terlihat sesuatu yang terapung di permukaan air. Rupanya yang terapung tersebut adalah topi Faiz. Yang peliknya, topi itu diletakkan dalam beg mereka malam tadi. Bukan untuk dipakai, tetapi kenapa topi tersebut tiba-tiba terkeluar daripada beg dan terapung dalam tasik tersebut. Semasa ini jugalah Azhar dan Faiz tak cakap banyak. Segera mereka kemaskan dan tinggalkan kawasan tersebut. Perjalanan pulang mereka sepakat untuk tidak lagi bermalam di mana-mana kawasan hutan
ataupun tasik. Namun beberapa minggu kemudian Faiz mula bermimpi. Dalam mimpi itu dia berada di tepi tasik sedang duduk bersila. Azhar tiada, beliau hanya keseorangan. Air tasik tenang. Kemudian dari dalam tasik muncul sesuatu. Benda itu timbul perlahan-lahan. Yang timbul adalah dirinya sendiri, satu lembaga yang menyerupai sebiji dirinya sedang keluar daripada dalam air. Faiz terjaga daripada tidur dan masa ini peluh sejuk telah membasahi dirinya. Dan setiap kali dia bermimpi, air dalam mimpi itu semakin lama makin dekat, makin hampir menyentuh kakinya. Maknanya dia Faiz ni 3 kali dia mimpi benda yang sama 3 hari berturut-turut. Malam pertama ni dia nampak diri dia keluar daripada dalam air, dalam tasik ni dia berada agak jauh daripada tasik. Malam kedua tu dia nampak dia keluar daripada tasik, tapi diri dia yang satu lagi, diri dia yang sebenar ni berada dekat sikit daripada tasik. Dan malam ketiga ni dia tengok dia keluar daripada tasik tapi beliau duduk betul-betul berhampiran dengan air dekat tasik ni lah. Mungkin kalau dia mimpi kali keempat ni, dia dah ada dalam tasik, dia dah lemas dah masa tu. Jadi itulah cerita 2 orang sahabat yang berlaku kepada mereka berdua lah. Sekian, terima kasih.